Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri setelah sebulan kita berpuasa dalam bulan Ramadan Karim ini. Ramadan, bulan yang memberi kita peluang memperbaiki diri dan menambahkan amalan ibadah, membersihkan hati dan jiwa. Kita telah berjaya berpuasa. Kita menyambut Syawal dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan. Keluarga Hashim Awang, saya ingin mengambil kesempatan ini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga, masuklah guru, staf, murid-murid serta ibu bapa. Semoga sambutan lebaran kali ini penuh dengan keberkatan, kegembiraan dan keceriaan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalani hidup ini dengan penuh kasih sayang, hormat menghormati dan saling membantu di antara satu sama lain. Saya juga berharap semangat Ramadan dengan penuh kesabaran, ketabahan dan keikhlasan akan terus menyemarakkan usaha kita membangunkan pendidikan di SK Hashim Awang dengan lebih cemerlang, gemilang dan terbilang. Semoga Allah memberkati segala urusan kita, memberi kejayaan yang cemerlang kepada anak-anak kita. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Semoga hari yang mulia ini memberi kebahagiaan dan kedamaian buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri tahun ini. Aidilfitri adalah simbol kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan berpuasa. Dan lebih penting lagi, ia adalah waktu untuk kita mensyukuri segala nikmat yang diberikan. Di SK Hashim Awang kita telah melalui pelbagai cabaran dan ujian. Namun alhamdulillah kita terus berusaha dan memperbaiki diri dan mencapai kejayaan dalam semua aspek pendidikan termasuk akademik. Semoga semangat yang kita peroleh daripada bulan Ramadan ini dapat diteruskan dalam usaha kita untuk meningkatkan pencapaian murid-murid. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua guru, staf serta murid SK Hashim Awang. Semoga Syawal ini memberi kebahagiaan, kegembiraan dan kesejahteraan kepada kita semua. Jangan lupa untuk terus menjaga disiplin dan komitmen dalam pembelajaran agar kita dapat mencapai lebih banyak kejayaan pada masa akan datang. Semoga Allah SWT memberkati usaha kita dan memberikan kejayaan yang terusan kepada sekolah ini. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Aidilfitri adalah detik yang sangat dinanti-nantikan oleh kita semua. Ia bukan sekadar perayaan, tetapi juga kesempatan untuk kita saling bermaafan, mengeratkan silaturahim dan memperbaharui hubungan kita bersama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, saya ingin mengajak semua warga SK Hashim Awang untuk meneruskan nilai-nilai murni yang kita amalkan sepanjang Ramadan seperti kesabaran, keikhlasan dan saling tolong-menolong dalam kehidupan seharian kita. Sebagai warga sekolah yang mendidik dan membimbing anak-anak bangsa, marilah kita menjadikan Aidilfitri ini sebagai peringatan untuk terus meningkatkan jati diri, kualiti hidup dan keharmonian dalam masyarakat. Semoga dengan semangat yang ada, kita dapat melaksanakan tanggungjawab kita dengan lebih baik dalam mendidik anak-anak kita menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua guru, staf, murid dan ibu bapa yang beragama Islam. Semoga Aidilfitri kali ini membawa kegembiraan, kedamaian dan keberkatan yang berpanjangan kepada kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran kita sekali lagi dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri dalam suasana yang meriah dan penuh kegembiraan. Aidilfitri bukan sekadar hari kemenangan selepas sebulan berpuasa, tetapi juga lambang perpaduan, kesabaran dan usaha berurusan. Nilai-nilai yang kita terapkan dalam setiap aktiviti curriculum di sekolah ini.
Semangat berpasukan, komitmen dan disiplin yang telah kita pupuk pada tahun bukan sahaja membawa kejayaan dalam bidang core kurikulum, malah turut membentuk sahsiah dan kecemerlangan akademik murid-murid kita. Saya berharap semangat kerjasama dan kesudahan ini akan terus subur, menjadi inspirasi buat kita semua untuk terus berusaha dan mencapai kejayaan yang lebih gemilang. Akhir kata, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh warga SK Hasyiawah yang beragama Islam. Semoga Syawal ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan kejayaan kepada kita semua. Dalam kegembiraan kita menyambut Syawal, marilah kita tidak melupakan saudara-saudara kita di Palestin yang sedang berhadapan dengan ujian yang amat berat. Semoga doa dan keprihatinan kita menjadi kekuatan buat mereka. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memurniakan kemenangan serta kesejahteraan kepada mereka yang tertindas. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jomlah kita balik kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aidilfitri adalah bulan yang penuh dengan kegembiraan dan kesyukuran. Syawal memberi kita peluang untuk memperbaharui hubungan kita dengan Tuhan dan sesama manusia. Sebagai pendidik, kita hanya mengajar ilmu, tetapi juga mengajar nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang dan tolong-menolong. Bagi murid-murid yang istimewa, Aidilfitri memberi kita peluang untuk menghargai keunikan setiap individu dan menggalakkan mereka untuk terus berkembang dan berjaya dalam kehidupan. Semoga hari yang mulia ini memberi semangat baru kepada kita untuk terus mendidik dan memberi sokongan yang terbaik kepada anak-anak istimewa di SK Hasyiawah. Saya mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua guru, staf, murid dan ibu bapa. Semoga keberkatan dan kebahagiaan mengiringi hidup kita semua. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberi kesempatan untuk meraihkan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Aidilfitri adalah saat untuk kita mensyukuri nikmat Allah, saling bermaafan dan mengeratkan silaturahim. Kami, warga guru SK Hasim Awang, ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh murid, ibu bapa dan komuniti sekolah. Semoga Syawal ini membawa kebahagiaan, keberkatan dan kesejahteraan kepada semua. Terima kasih atas sokongan dan kerjasama semua pihak dalam menjayakan visi dan misi sekolah. Marilah kita terus bersama-sama melakarkan kecemerlangan dalam pendidikan. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.